Apa dia jarang semalam tahu ni. Peluang yang tepatnya kat mana peluang ni tak tahu juga. Masak sekejap. Kopi lain tak ada. Akhirnya. Alhamdulillah kita dah sampai Keluang. Kalau ikutkan Kopi railway station tu tutup. Jadi kita masuk dekat bandar tengok kat mana ada kita berhenti. So ni lah dah sampai. Macam biasa kita dengan Wan Tok kita kita punya domestik. So memang order dua, satu yang O, satu yang susu OT. Ni nak balik tak tahu macam mana ni. Ada lagi 90 km. InsyaAllah boleh sampai lah. Kopi kampung, pure kampung ni. But I got another fight.